rasa macam ada di Jepun lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita dalam liputan TV PSS Maula TV. Nama saya Khalida Nasuha. Pada hari ini kita akan mengenali dengan lebih dekat dengan sejenis pokok yang sangat cantik dan sudah menghiasi landscape negara kita sekarang, iaitu pokok Tecoma atau nama saintifiknya Tecoma stans. Pokok Tecoma ialah pokok berbunga yang berasal dari kawasan tropika dan subtropika di benua Amerika. Pokok ini terkenal kerana bunganya yang berwarna putih atau merah jambu dan berbentuk seperti loteng atau trompet. Seperti ramai sudah tahu, pokok Tecoma biasanya mekar di antara Februari hingga Mac. Pokok ini akan berbunga dengan lebat selepas musim kemarau atau cuaca panas dan kering, menjadikannya tarikan indah yang menyerupai bunga sakura di Jepun. Tempoh mekarnya singkat, iaitu 1 ke 2 minggu sahaja. Jadi, sementara kita menikmati pemandangan yang indah ini di sekeliling kita, jomlah kita bersuah foto sampai puas. Okey kawan-kawan, kita jumpa lagi dalam episod akan datang ya. Assalamualaikum dan bye.